Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Sunuri Motovlog. So hari ni alhamdulillah kita di-invite oleh ini geng-geng lama saya lah. Masa saya mula-mula berkecimpung dalam dunia riding ni, dengan diorang ni lah saya berjalan menjelajah pergi utara, selatan, timur, barat Malaysia dengan diorang ni dululah. So hari ni kita akan bawa kita punya Vistrom 800 RE, dan untuk hari ni aku akan test lah kita punya minyak long distance punya, dan kita akan ke Skinchan. Ni semua ni. Alright, alhamdulillah kita meneruskan perjalanan ke Skinchan. Sekarang pukul 5.51. Kita anggaran sampai Skinchan lebih kurang dalam pukul 7 lah, sebelum berbuka puasa tu. Ini ride berbuka puasa, dan first ride jauh aku dengan Vistrom 800 RE. So far Puwich ni aku rasa aku kena tinggikan dia sikit. Sebab kalau sesekali angin kuat datang kan, memang dia tibai helmet aku ni. So aku rasa tak selesa. So aku rasa mesti kena half ataupun yang paling atas sekali lah. Nantilah kita ubah. Ni dah tak sempat ni, dah ride lah. Alright, so tadi minyak aku pederap minyak daripada semalam aku dah isi. Okay, dan daripada semalam punya perjalanan daripada rumah aku tadi sampai ke RNR Lata ni adalah 54 km lah. 54 km dan dah makan 1 bar. Minyak total 20 liter Tengoklah macam mana hari ni. Aku rasa dah pagi ni dah santai lah, tak ada nak berderap. Tadi aku laju daripada masuk Jalan Duta, aku laju 16, 17 juga lah. Tapi sedap motor ni, 16, 17 steady. Aku ingat kan santai lah petang ni, kepala bana dia. Ini kalau macam ni cara bawa, pukul 7 gerak pun sempat sampai Skinchan lagi. Kau tengok ni, tak ada keselur diorang ni. Haru betul lah. Laju-laju mat semua. Gila betul. Tak ada makna yang aku bawa slow dia. Ini semua berderap laju ni. Kau tengok tu, macam ni pun 15. La ilaha illallah. Masak masak diorang ni. Mau minyak aku tak jadi. Aku punya test minyak kalau macam ni dah semua bawa. Ya ilaha illallah. Kau tengok baru pukul 6 dah sampai Kuala Selangor dah. Ini boleh pukul 7 boleh gerak lagi dah sampai Skinchan. Gila betul lah diorang ni. Tak bagi can langsung tu. Dah. Aku dah duduk belakang Abang MJ dah. Dah aku tenang. Aku dekat Arrowhead dah. Petang-petang di Kuala Selangor. Memang tak kelakar guys. Wow. Tenang dulu semuanya. Tenang dulu ya. Kita petang-petang Kuala Selangor ni macam ni lah. Geng-geng RZ nya. La ilaha illallah. Ria. Bagi dah jalan tu. Macam ni bapak kecil gila dia nombor plate dia. Aku yang dekat ni pun tak nampak Laju bang. Laju bang. Garang Racing Team. Lain macam nama. Aduh, ya Tuhan. Kelompok depan dah mana hilang entah. Aku ikut je lah. Sebab aku tak letak aku punya quad lock punya mall kat sini. Sebab nak pergi Skinchan ni kan. Cumanya jalan nak pergi kedai tu aku tak tahulah. Kalau setakat pergi Skinchan ni
Alah, semuanya dalam memori dah. Tapi nak pergi kedai tu aku tak tahu. Sebab hari ni diorang ajak aku, yelah kan, lama dah tak berjoin, tak berukuah dengan geng-geng ni. Dah settle dah. Tapi aku mod C pula. Mod A, cantik. Sedap. Adik aku kena isi minyak lagi sekali ni. Aduh, tak jadi aku punya review minyak aku ni. Yang itu diorang bawa semua. Ya Allah, lapar laju gila tu. Motor best. Buka pergi, buka pergi. So minyak kau pun buka hilang, buka habis lah. Nampaknya kita sudah sampai dekat tempat yang dituju. Betul-betul sampai Skincan man. Apa ni, Jalan Parit 4, Pantai Sungai Burung. Mana burung dia? Tak ada burung pun. Tak ada burung pun. Sungai Burung tak ada burung pun. Suasana silau. Kita sampai. Alhamdulillah. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat apa nama ni, Halal Chinese Cuisine. So aku pun baru tahu tempat ni sebenarnya kan, dan memang murah gila tu. Macam korang boleh tengok dekat sini dia punya harga dewasa 30, kanak-kanak 18. Bawa 10 orang, free 1 orang. Tapi ni untuk Ramadan buffet sajalah, sampai 9 April saja. Right. So, sementara semua tengah ambil lagi juadah, sebab kita lebih kurang lagi 10 minit kita akan membuka puasa. Tapi kita ambil 10 minit ni untuk share dengan korang lah, kenapa grup ni masing-masing bawa macam pelesit tadi kan. Ada sebab sebenarnya, ada sebab. Okay, jom kita go through dulu one by one. Alright. So, kita ada GTR. Ini GTR agak lama lah. Ini bukan GTR baru, ini GTR yang agak lama. Kita ada versus 1000. Dan aku ada V-Strom 800. Ada GTR 1400. Kita ada versus 1000. Kita ada GTR. Kita ada KTM 990. Betul aku ini? Betul lah, KTM 990. Okay. Dan juga untuk dekat bahagian dalam sementara nak sampai ni, hari ni kita fully shoot by Insta Ace Pro 2 So kalau kata orang rasa kualiti dia mantap, untuk low light sekarang ni mantap, korang boleh purchase dekat link dekat bawah. Aku nyatakan link dekat bawah, korang boleh beli dekat situ. Alright. So kita sambung balik kita punya cerita. So ini adalah BMW F800 adalah aku. Ni F800. Yang ni selalunya F800. Ya, F800. Okay, ni ada logo dia tepi ni, F800. Lanjut kita ada GS. GS aku masih lagi keliru, GSA sama ada GS atau GSA. Tapi GSA aku rasa dia punya tangki dia akan lagi besar. Okay, ini GS aku rasa ni R1250 HP. Alright. Ni kita ada Ducati Scrambler. Kita ada GTR lagi sekali. Kita ada GS lagi satu. Kita ada GS. Kita ada T-Max. Kita ada GTR lagi. Kita ada Tracer 900. Kita ada ZX900. Dan kita ada ZX10. So itulah dia guys. Macam ni tak pada rap masing-masing. Dan kalau kata kita boleh ambil lah salah satu buah motor dekat sini, ni dah complete set box di kanan. Okay. So Yup, it's really nice. Itulah dia motor yang join kita pada hari ini. Itu sebablah kenapa masing-masingnya berdezup. Ya, Ahmad punya berdezup, kau punya berdezup kan. Okay. So ni kita masuk. Kita nak makan dulu guys. Okay. So nanti kita sambung kejap lagi. Alright. Permintaan daripada tuan kedai nak bergambar dengan kita semua. Boleh. Kita support. Nanti tengok Facebook, TikTok semua tengok.
Kasih like. Okay, 1, 2, 3, kurus. Kurus. Siapa pakai gelang tebal-tebal boleh? Ha? Nampak tak gelang? Alah, itu dah nak bawa tu. Alright, alhamdulillah kita dah settle dah apa makan. So sekarang ni kita nak menyinggah pula ke satu lagi tempat. Dan aku tak pakai pun jaket, tak pakai glove pun. Katanya dekat depan ni je. So aku memang tak pakai lah. Alright, alhamdulillah makan sedap, semua sedap. Everything is good. Suka budak-budak ni. Aduh, ya Allah Akbar. Sini masjid, sana ada wow-wow. Allahu Akbar. Alhamdulillah settle dah semua. Alright, kita dah settle. Borong. Diorang ni borong beli mercun pula. Aduh, tapi harga berpatutan lah. Dan aku pun sambar jugalah. Ini kalau mak aku tahu ni, dia marah tu. Bakar duit. Tak apalah, bukan selalu, tahun sekali je. So sekarang ni diorang nak pergi kedai makan lempeng pula. Aduh, aku cakap grup aku ni memang macam ni. Ini grup all men yang memang macam ni lah. Takkan ada balik awalnya. Aku dulu zaman-zaman naik besi, aku rasa kalau korang check out dekat channel aku, masa aku ada ride dengan diorang ni, jelajah itu lah, jelajah timur, jelajah selatan, pergi Tanjung Piai lah, apa semua korang boleh check out kat aku punya channel. Dengan geng-geng ni lah. 3 tahun lepas kot, 2 tahun lepas lah. Memang meriah. Diorang ni kalau buat makan, diorang ni kalau bukan buat makan je, kalau ride tu korang standby lah, jangan ada nak balik awal lah. Weh, ini dulu dia pakai Z8 tahu tak? Sekarang dah pakai GTR lah. Kau tengok ni. Palani ni. Dulu pakai Z8. Kalau korang tengok video aku yang pergi Terengganu tu, ada video dia pakai Z8. Dia marah, bini dia duk tarik-tarik dada dia. Sekarang pun dah pakai GTR pun tarik kat dada dia. Okey, alhamdulillah. Itulah dia total bijak motor hari ni. Ada 1, 2. Okay, Abang Wani, selamat. Kita santai-santai je nak balik ni. Weh, pukul 12 lah. Pukul 12 lah. Aduh, betul teruk lah grup ni. Dia tak bagi can tu. Sekali keluar memang balik lewat malam je. Okay, alhamdulillah daripada kita keluar pukul 5 tadi, 5 lebih, pukul 12 baru balik. Okay bang, selamat. Macam ni lah grup-grup saya dulu. Ni lah dia orang. Semua merindui, mengambil memori dulu-dulu punya. Itulah dia kehidupan. Seronok tu memang seronok, tapi kadang-kadang komitmen orang apa semua kan. Yalah, kita akan cuba comeback tahun ni, tengok macam mana, insyaAllah. Dan aku nak share pasal rumusan aku lah dekat motor ni. Lepas kita dah ride dia agak jauh. Nak kata jauh sangat tu tak adalah jauh sangat, tapi should be okay lah. Sekincan dapat rasa long, dapat rasa dia punya power, kan. Kita dapat rasa secara menyeluruh. Untuk motor ni, keselesaan dia, aku boleh cakap dia di tahap yang kita bagi daripada 10 bintang lah. Daripada in term of keselesaan, aku rasa vibration dia ni agak kuat jugalah. Untuk vibration motor ni dia agak kuat. So memang agak terasa kat tangan. Tapi disebabkan dia laju, aku ignore je lah benda tu. Kan, sebab dia macam tarik. Kalau aku rasa kalau aku bawa dia satu consistent speed, mungkin akan terasa agak kuat lah kot dekat vibration dia. Dan memang boleh rasa lah, memang rasa. Alright. And then daripada tangan, badan aku, kaki aku, nak kata lenguh tu, tidak. Untuk jarak sampai ke Sekincan ni, tak jauh pun Sekincan ni, dalam
Sejam dah sampai dah kan. Tangan okey, kaki okey, selesa. Untuk buat ride, maknanya apa yang Suzuki dah design for street tu memang ternyata terbukti lah is built for street. Sebab kalau macam DE tu kau terasa tinggi tau dia punya tu, dan kau akan rasa macam kurang sikit dekat atas motor DE tu. Tapi hari ni memang is built for street lah. Okay. Dan kaki okey, badan okey. Dan aku suka satu pasal motor ni, dia punya, sebab macam contoh tadi kan, kita dah turun naik apa semua kan. Bagi aku motor ni memang selesa sebab dia rendah. Jadi kau tak ada rasa payah tau untuk mengalih dia, untuk kau tolak dia. Kau tak rasa payah. Sebab kalau motor kau tinggi, contoh macam DE lah, kau ambil DE kan, payah tu, memang payah kan. Sebab kita bila touring ni, kita selalu kerap naik, kita selalu kerap turun, kan. Jadi dia akan jadi ada masalah dekat situ. So kalau macam ini dia rendah, jadi kalau kau nak turun anytime, turun je, settle, senang, tak susah pun. Jadi dekat situ dia dah memudahkan kau. Dan daripada segi in term of power, memang mantap motor ni. Aku boleh cakap memang 10 over 10 lah. Memang aku boleh recommend korang beli motor ni. Tapi itulah, bila enjin dah sedap, minyak pula macam air kan. Tadi aku dah isi minyak RM17 masa dekat half tank tadi lah. Aku tak tahulah berapa sukatan sebenar dia, tapi bar dia tunjukkan setengah daripada tank. So dia aku je RM17. Dan aku sebenarnya expectation kalau kata habis terus mungkin lah 200 lebih lah. Kan sepatutnya kalau ikut pengiraan aku lah, 20 liter ni sepatutnya 400 kilo boleh sampai. Tapi kau boleh laju, tapi kau kena ada satu speed yang konsisten. Contohnya kau isi penuh, lepas tu kau terus lajak pergi, contohnya kau pergi utara lah. Kau pergi Gunung Semanggol ke terus kan, maknanya kau berhenti kat Gunung Semanggol, aku rasa 300 lebih boleh sampai. So dia perlukan consistent speed. Macam dua orang ni tadi, ya Allah, tak ada dapat consistent speed. Buka tutup, buka tutup. Memang minyak aku macam air ya. So aku tak dapat, aku minta maaf, aku tak dapat nak buat the real, orang kata apa, review pasal minyak adalah. Tapi aku rasa dia jimat je sebenarnya. Okay. Alright, so in term of power, keresaan, dan untuk barang yang aku dah pasang ni memang terbukti. Cumanya windshield ni kena di tingkat yang paling atas lah. Alright. Dan overall mantap. Aku suka dekat motor ni. Dan apa lagi yang aku boleh komen, aku rasa itu sahajalah kot. Kelebaran yang ini akan jadi isu sikit lah. Kelebaran handlebar ni memang agak lebar, so akan ada masalah sikit lah dekat situ. Alright. Dan aku suka motor ni, dan maybe this will be my next bike lah. This will be my next bike. Laju tu aku suka. Dengan adanya bantuan kick shifter, memang sangat-sangat membantu. Memang sangat-sangat memberikan experience yang menyenangkan kau dekat atas motor. Untuk kau tukar engine gear dan sebagainya, memang sangat-sangat mudah. Aku memang suka. Dan kalau kata korang mencari motor yang power dia, orang kata apa, is middle, okay, dia tak begitu kuat, dia tak begitu low, dia ada bila diperlukan. 800 ni aku rasa is good lah. Alright, tangki pun besar. Alright, lihat meter, mode ABC function, everything is good. Dan aku memang suka bike ini. Dan oh ya, aku lupa nak cakap dengan korang pasal dia punya tayar suspension. Okey, untuk 19 inci di depan, aku rasa sangat berpuas hati dengan jalan Kuala Selangor sekarang ni. Di mana, yelah, jalan Kuala Selangor ni macam biasa ya, orang tahu dia akan bumpy dan sebagainya. Overall, sangat mantap. Dengan suspension Showa SFFBP ni, mantap. Yang belakang, untuk belakang tadi aku ada buat adjustment sikit. Aku total klik aku kira ada 26 klik. So aku letak dia dekat tengah-tengah lah, dalam 13 klik macam tu lah. 13 klik. Dan overall is mantap untuk berat aku. Aku tak rasa dia terhentak, aku tak terasa dia terlalu lembut sangat. Everything is nice. Thanks guys for watching. Sampai di akhir video korang tengok video aku ni, thanks so much. Dan selamat berpuasa. Jumpa korang for the next vlog. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Dan paling penting sekali, ride safe, be safe, dan Assalamualaikum. Bye bye. Peace yo. Ciao.
Bye.